Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Azra'i Muhammad, untuk episod yang ketiga podcast UTA Yusas Takaful Academy. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada studio Yusas TV kerana telah menyediakan perkhidmatan teknikal yang cemerlang untuk 3 episod kita insyaAllah. Dan kalau tak ada aram melintang, kita usahakan untuk adakan episod yang keempat nanti. Kita akan ada tetamu undangan yang mungkin dinanti-nantikan oleh para penonton semua. Tapi apapun, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyokong untuk episod pertama yang mana kita bawakan, kita berbincang dengan pensyarah bercerita tentang ijazah sarjana muda takaful di Yusas Takaful Academy ini. Kemudian episod yang kedua yang lepas, kita bersama dengan CEO MTA yang juga merupakan Profesor Adjunct di UTA ini, iaitu Encik Razwan, mana beliau menceritakan tentang pengalaman dan juga sejarah beliau dalam industri takaful sehingga menjadi CEO MTA. Dan itu adalah contoh sebenarnya graduan yang terlibat dalam industri pengurusan kewangan, mana kata yalah, dalam insurans sektor ini. Cuma hari ini saya kira kita dah dengar pandangan dari pensyarah. Kita dah dengar pandangan dari bekas graduan. Even saya sendiri pun graduan dalam bidang yang sama. Apa kata kalau untuk episod ketiga ni, kita bawakan mahasiswa itu sendiri. Kita dengar pandangan, pengalaman mereka yang berada dalam ijazah sarjana muda takaful untuk mungkin diorang pun boleh kongsikan juga. Pertama, apa kelebihan yang diorang belajar. Dan kedua, mungkin boleh mengajak untuk rakan-rakan yang sedang ternanti-nanti. Tengah fikir diploma nak sambung degree ni, sambung belajar apa? Yang mana yang tengah habis PM ni nak fikir nak sambung belajar apa kan? Yang mungkin fikir apa industri yang sedang menanti kalian semua. Jom sama-sama teruskan mendengar sepanjang sesi 1 jam kita insyaAllah. Jadi saya tak nak buang masa, kita nak perkenalkan panel kita yang pertama. Kita ada Encik Syazwan, Muhammad Syazwan. Apa nama penuh? Nama saya Muhammad Syazwan bin Saiful Kausa. Muhammad Syazwan bin Saiful Kausa, salah seorang pelajar untuk ijazah sarjana muda takaful. Ya, betul. Sedang belajar sekarang ni? Sekarang ni sedang belajar, sambil tu bekerja. Okey, terbaik. So, pertama kita ada panel kita, Cik Safwan lah. Saya panggil Safwan Wan je lah. Syazwan. Safwan nama kau tadi? Syazwan. Okey. So, kita panggil Wan. Okey, Syazwan, Wan. Dan kita ada panel yang kedua, Encik Haris, betul Ya, betul. Nama penuh Haris apa dia? Nama penuh adalah Muhammad Haris bin Muhammad Syafari. And Pelajar juga? yes, Sekarang saya sedang full time student. So, 2 orang ni rakan sekelas ke macam mana? Rakan sekelas. Rakan sekelas. So, ini 2 orang mahasiswa yang sedang menyambung pengajian untuk ijazah sarjana muda. Soalan saya dululah untuk ISM Takaful ni. Macam mana korang boleh jumpa dengan kos ni? Siapa nak kongsi dulu? Macam mana boleh terjumpa dengan ijazah sarjana muda takaful ni? Macam mana boleh berada dekat Ustaz ni? Mungkin saya mulakan dengan Haris dulu kot. Alright. Macam mana boleh terjumpa? Macam mana boleh berada di sini Haris? Kisahnya mak saya jumpa dekat Facebook lah. Mak dia jumpa dekat Facebook. Sorry Haris, saya bagi ruang ke Haris cerita panjang lebar. Cuma saya teringat sesi kita yang pertama, episod kita yang pertama dengan Madam Fatia. Madam Fatia. Lecturer korang lah. Lecturer. Lecturer kalian semua Madam Fatia ada sebut tentang peranan ibu bapa untuk membuka mata anak-anak untuk sambung bidang ini. Betul. Dan Haris lah menjadi buktinya. Okay, so Haris sambung lagi cerita. Macam mana mak jumpa kat Facebook kemudian? Okay, to be honest memang plan ni memang ada nak sambung degree. Okay. And before this memang mencari jugalah course apa yang paling sesuai dengan saya apa semua. So kita jumpa opportunity ni dekat Facebook. Why not kita cuba dulu. Pada asalnya ingin mencuba dahulu. And once saya pula jenis kalau once saya dah jalan, saya jalan je terus. Okay. Tapi kenapa takaful? Sebelum ni Haris belajar apa? Diploma apa? Okay, before this saya adalah graduan daripada Politeknik Kota Baru, Politeknik PKB. Kota Baru. Okay. And before this saya belajar diploma Fundamental Insurance. So fundamental insurance, so dalam bidang yalah line ini jugalah. Sebab tu saya pun sedang mencari bidang yang align dengan saya punya course diploma waktu dahulu. So senang lah. Maybe one of the reason sebab boleh tolak kredit. Okay. Itu point utama jugalah dapat tolak kredit tu. Point jugalah. Okay. So diploma fundamental in insurance. Yes, betul. Kemudian bila sambung degree, sambung BIT lah, bachelor in takaful ataupun ijazah sarjana muda takaful. Okay. So itu cerita Haris. Mana kata latar belakang dia, diplomanya dalam bidang fundamental insurance tadi membawa Haris ke sini lah. Betul. Untuk Syazwan pula macam mana? Sama belajar juga ke? Ataupun bukan sekelas dari diploma? Bukan. Sebenarnya saya memang asal usulnya memang bekerja sini kaki tangan di Universiti Sultan Shah.
Pada suatu ketika Pada satu ketika. pada suatu ketika Panjang cerita ni. apa cerita ni agak menarik sikit. Satu hari Dr. Hidayah merupakan kita punya pengarah Akademi Takaful, berjumpa dengan saya lah, hanya berbual-bual biasa. Kemudian tiba-tiba Dr. Hidayah offer saya untuk saya sambung pengajian di peringkat ijazah lah. Saya merupakan anak murid dia masa zaman diploma. Saya dulu diploma sini pada tahun 2010. So Syazwan diploma dekat USAS ni juga. USAS pada tahun 2010 saya ambil diploma pengurusan muamalat. Saya konvo pada tahun 2014 saya konvo. Kemudian kerja biasa je lah. Kemudian ada rezeki saya kerja kat USAS, so saya kerja kat USAS. Kebetulan doktor pun jumpa dengan saya semua. Tu dia kata, wah sambung lawan ijazah ni yang bagus lah, boleh transfer kredit dan sebagainya. Kita pun memang nak sambung, memang ada niat nak sambung, tapi tak terfikir nak sambung dekat USAS. Saya kata, doktor macam mana saya nak sambung sedangkan saya bekerja kan. So jadi macam agak susah sikit untuk kita nak masa nak uruskan masa, kelas dan sebagainya. Anak saya pun masa tu baru kecil lagi kan. Kemudian itulah sebenarnya kalau ikutkan saya dipaksa tau. Dia macam ada dipaksa tu, saya pun macam okey tak apa, so kita layan lah benda tu, kita cuba kan. Tapi dipaksa bawa ke kebaikan lah. Dipaksa bawa ke kebaikan, ke arah kebaikan, bukan dipaksa ke arah yang orang kata apa bukan paksaan agresif. Bukan perasaan paksa rela agresif. Paksa rela lah ni. So paksa rela tetapi membawa ke kebaikan pada sampai sekarang ni lah. Alhamdulillah. So saya masih lagi okey, belajar pun okey, pointer pun masih okey. So saya tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Okay. So dua-dua sebenarnya latar belakang tu dua-dua yang agak unik lah. Mana kata satu dari Kota Baru, jauh juga tu kan. Kemudian yang keduanya di sini tapi jalan dia bukan terus sambung degree. Tapi dah halalan cerita pasal belajar tadi. Apa yang kau belajar sebenarnya dalam ijazah sarjana muda Takaful ni? BIT, Bachelor in Takaful ni. Apa? Ni sekarang sem apa? 2.5. Semester 2. Maksudnya dah habis 2 semester. Ada habis 2 semester. Kemudian ada short sem lah kan. Short sem sekarang ni kami tengah short sem lah. Okay. So untuk sem 1 apa subjek? Okay, masing-masing kongsikan lah seorang satu subjek apa yang kau belajar sem 1 dulu. Okay, macam first untuk sem 1 kita orang ambil subjek OB. Organisation Behaviour. Okay. So belajar tentang pengurusan organisasi lah. Adalah term-term dia pun semua, macam mana kita nak menguruskan sesuatu organisasi tu, dia punya orang kata apa, permasalahan-permasalahan, macam mana kita nak solve benda tu. So benda-benda macam tu, macam saya bekerja, so saya pernah mengalami benda tu. So benda selain daripada kita pernah mengalami dan kita tak pernah mengalami pun kita belajar dari benda tu. So benda tu bukan memberi efek kepada time belajar saya. Masa saya kerja pun saya boleh guna pakai. Mana kata dia bukan sekadar teori lah. Bukan sekadar teori. Kan boleh kita implement guna, terus. Ya, boleh kita implement semasa kita bekerja sekarang ni. Baik. Aris, satu subjek semester 1 dulu. Waktu sem 1, one of the subjek yang saya sentiasa ingat adalah subjek financial lah. Financial. Sebab, macam mana pun kita kena ingat Takaful ni adalah one of the financial industry. Betul. So tang mana pun memang akan jumpa balik buat financial tu. And saya ni minat bahagian yang akademik. Okay. So that's one of my favourite punya course. So sem 1 untuk Wan tadi dia kongsikan ada OB. Kemudian siapa nama Haris kongsikan financial. Kalau saya boleh just throw lah kan, sebab saya pun tak melalui semester 1 tu apa dia. Berapa subjek sem 1 dulu? Sem 1 kita orang masuk time semester pendek. Kita orang masuk semester pendek. Masa tu ada 3 subjek yang kita kena ambil lah, iaitu OB, financial dengan apa satu lagi? Kawaid Fiqhiyah. Okay, baik. So macam Kawaid Fiqhiyah ni belajar tentang hukum-hukum yang kita boleh guna pakai semasa financial lah. Dia ada 5 kaedah lah kan. Usul semua kan. Usul apa semua, usul fiqh, dan ada 5 kaedah mudah. Mudarat boleh dimudahkan lah, macam-macam lah, saya pun tak ingat dah benda tu kan. Adat boleh menjadi undang-undang semua tu kan. Ya, betul. So Kawaid Fiqhiyah So kita ada OB. Kemudian kita ada siapa nama financial tadi. Kawaid Fiqhiyah. So kalau saya nampak pertama makna kata apa yang kalian belajar asas dalam organisasi, kemudian asas kewangan dan juga asas syariah. Ya, betul. So memang basic lah untuk yang pertama tadi. Basic untuk yang so, pertama. Kita cerita bab awal ni supaya sebab macam ni, first episode dulu kita bincang dengan medium kalian lah kan, itu medium Fathia, dan kita percaya, saya sendiri pun
orang yang berada dalam industri takaful. Sebagai ejen, sebagai bekas graduan juga, scholars, kemudian bekerja dalam industri. Saya nak ramai orang. Mana kata kita nak ramai anak muda yang masuk dalam bidang ni. Pertamanya sebagai student. Dan diorang punya curiosity, hujung nanti dah tahu berapa gaji nak dapat. Tapi proses nak tahu tu ni dekat universiti ni belajar apa. Betul. So, sebab tu saya nak bawa kita pergi ke semester kedua. Apa lagi yang sebenarnya kalian belajar? Sebab kalau tengok tadi tiga-tiga belum ada sentuh pasal takaful. Okay. Betul. Tiga-tiga ni belum ada sentuh pasal takaful. Okay. So cuba Haris mungkin boleh kongsikan bila SEM 2 tu apa yang Haris belajar pula dekat situ. Okay, untuk macam saya, SEM 2 ni adalah SEM yang mana kita perkuatkan background. Okay, macam mana pun kita kena ingat ada takaful ni adalah Islamic Financial. So di waktu SEM 2 ni saya banyak belajar bahagian subjek-subjek yang lebih kepada agama lah. Contohnya seperti usul fiqh muamalat, akidah Islamiah dan lain-lain lah. So dekat SEM 2 ni memang diutamakan subjek agama dahulu. Means kita dah strong background kita tu, baru kita boleh jump ke the financial lah. Asas sebelum takaful tu iaitu kewangan Islam. Tapi sebelum kewangan Islam itu sendiri. Yes, betul. Interesting. Berapa subjek untuk SEM 2? Saya dengan semester 2 dengan Haris, kami dah lain dah gaduh dah. Dah gaduh dah. Okay. Dia ceritanya pasal sebab saya bekas student sini. Itu yang bagusnya bila kita bekas student sini, kita boleh transfer subjek. Okay. So bila transfer subjek, banyak subjek-subjek agama kita boleh transfer. Macam contoh usul fiqh apa. Dan sebab tadi Wan juga belajar muamalat. Ya, muamalat. Maksudnya subjek tu banyak dah transfer kredit lah. Subjek tu banyak transfer kredit. So saya tak ambil subjek-subjek yang Haris belajar lah. So saya terus jump kepada semester lain punya subjek. Tapi lebih advance, dia dah more kepada takaful dengan investment lah. Okay, apa yang saya belajar ialah contohnya salah satunya risk management. Risk management saya belajar. Lepas tu ada general takaful. Takaful am. Lepas tu ada investment pun belajar. Lagi apa Mana kata berapa subjek semuanya? Kalau total tak silap saya ada 5 subjek. 5 subjek. Sorry, ada 2 lagi, iaitu apa nama, tasawuf. Belajar tasawuf tau. Tasawuf saya belajar, dengan satu lagi bahasa Arab, muamalat. Bahasa Arab muamalat. Ya. Sekejap, bahasa Arab muamalat. Subjek dia bahasa Arab muamalat. Basic Arabic for muamalat. Basic Arabic for muamalat. Okay. Mana kata, yalah, saya dulu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab lah. Kan, macam anak hantar semua kan. Tapi yang ni khusus untuk muamalat. Dia just yang simplify punya Arab, just dia ajar conversation in each punya ni lah. Tetapi more kepada macam muamalat, macam mana yang kita tahu hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana orang kata apa, bahasa Arab tu dipraktikkan berkenaan dengan jual beli kebanyakannya. Transaksi. Tapi dalam bahasa Arab lah. Macam tu lah. Bagus jugalah, sebab yalah, kadang-kadang bila kita pilih bahasa Arab tapi tak ada konteks. Mana kata contohlah tadi yang belajar bahasa Arab, pasal ayam, pasal semualah kan, pasal gunung. Tapi dia tak berkaitan dengan muamalat, jadi kita jadi macam lambat lagi nak sampai ke. So bahasa Arab muamalat ni itu satu benda yang menarik. Dan juga tasawuf tadi. Saya latar belakang insurance, tapi memang insurance betul. Mana kata BBA House, degree in insurance. Dalam sepanjang 2 tahun, 1 je subjek takaful. Mana kata memang belajar takaful saja. Fikiyah, usul fiqh, kawaid semua memang tak ada lah. Jadi bila masuk Master in Islamic Finance, ada sedikit cabaran sejujurnya. Rasa macam, aku nak start kat mana ni? So asas yang diterapkan dalam ijazah sarjana muda takaful ni, saya percaya bukan saja untuk takaful tu sendiri, tapi juga untuk sebagai Muslim tadi kan. So itu cerita SEM 2. Betul. Cerita semester kedua, 5 subjek. 5. Haris berapa subjek? 7. Mana kata sebab kerja lah. Dan sebab dah transfer kredit tadi. Okay. So Haris, apa lagi subjek yang 7 tu, yang mana yang Wan tak kongsi lagi tadi? Tadi Wan ada kongsi tasawuf kalau saya ingat. Kemudian ada kalau yang masa tu kita berkongsi kelas English dengan English, basic Arabic dengan apa ya? Basic Arabic tak? English dengan English dengan ni Allahumma salli Muhammad, pemikiran kreatif dan kritis. Yes, betul.
Pemikiran, kreatif dan kritis. 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 Ini dah macam kurikulum lah, macam elektif ni. Dia itu subjek dia orang panggil subjek universiti. Wajib universiti. Okay. So mana kata masuk SEM 2 ni dah ada sentuh sikit pasal takaful. Ya. Tapi yelah, I mean sebagai mahasiswa jugalah kan. Sarapnya bahasa Inggerisnya, okay. So sekarang SEM 3 ke belum lagi? 2.5. 2.5. Jadi untuk SEM ni apa yang sedang dipelajari? Okey, untuk semester ni kami, macam saya sendiri, saya ambil 3 subjek. Macam Haris pula dia 2 subjek. Kalau macam saya 2 je. Sebab satu SEM ni saya berjaya transfer kredit 1 subjek pula. Subjek apa tu? Marketing. Marketing sebab dah pernah buat diploma dulu? Yes, betul. Okey. So yang tinggal lagi 2 tadi? Yang tinggal lagi 2 iaitu seminar Takaful Practices dengan satu lagi Ritakaful. Okey. Saya ingat seminar in Takaful Practice, betul nama betul. dia. Yang ini kita ada sebut dalam episod 1. Mana kata kalau penonton nak tengok semula, episod 1 kita bincangkan bersama dengan pensyarah mereka iaitu Madam Fatihah. Ya, betul. Dan dia kongsikan jugalah bila you guys buat seminar tu, praktiskan kemahiran itu sendiri, betul? Ya, memang. Ya, betul. Dan kebetulan Madam Fatihah yang ajar Madam Fatihah yang ajar kami. Okey. Dan kebetulan kami baru selesaikan program tersebut. Okey, alhamdulillah. Seminar tu. So memang 2 orang, kami kelas 2 orang sahaja. So memang 2 orang ni lah yang buat kerja untuk buat seminar tu. Fully handle. Alhamdulillah, memang fully handle, tapi dibantu oleh pensyarah jugalah kan. Apa okey, itu dari segi kelasnya lah kan. Secara personal apa yang korang belajar dalam kelas tu? Mana kata lepas habis seminar tu belajar menghadapi kemarahan ke apa ke? Macam mana? Okey, sebenarnya seminar ni dia more kepada nak praktiskan kita macam mana kita nak handle the program. Yes, kita nak handle the situation. Kalau berlaku apa-apa masalah apa-apa, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak contact dengan orang ni, macam mana kita nak uruskan benda ni, macam mana kita nak tempah tu, macam mana kita nak tempah ni. So benda tu adalah kita sendiri. Betul. So memang kita kena belajar. Antaranya yang kalau macam saya belajar lebih kepada technical skill dan last minute plan kan. Ada a few things yang memang kena jadi last minute plan. Last minute plan. For example macam waktu program kita tu kita shortage dengan makanan. Ya, betul. Okay. So kita kat situ kita macam okay, macam mana kita nak settlekan masalah ni. So kena bercepat lah. Sebab once kita dah jalan program kan. So benda tu unexpected things happen. So maksudnya ad hoc lah kan. Ad hoc lah. Ya, betul. Sedang berlaku. Tapi rasanya ada satu lagi yang bagi saya agak ketara jugalah. Orang kata apa, berkenaan dengan penceramah lah. So asalnya kita nak cari penceramah yang ni lah kan, orang kata apa, yang dengan kita punya tajuk lah kan. Tetapi last minute kita tak dapat benda tu dan terpaksa kita ambil orang sebelah lah. Kita import lah. Kita import penceramah lah. tapi dia tu kena tengok nantilah video tu. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat kerana orang sebelah saya ni membantu kami lah untuk orang kata apa, melancarkan lagi kami punya program tu. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah orang sebelah. Konteks lah untuk penonton yang mungkin tengah bela cerita pasal apa ni. So kebetulan lah pada masa tu saya available dan orang berhubung dengan saya dan saya jadi bidan terkejun lah untuk menjadi penceramah pada kita. Tapi betul lah, itu yang kalian belajar kan. Mana kata ad hoc dan rezeki juga Allah Ta'ala bagi. Kebetulan masa tu saya ada sekitar. Mana kata kalau jadual saya tak ada dan kalian kena cari penceramah lain. Betul. So itu semua memang sebenarnya soft skill yang selalu dulu duk sebut student tak ada soft skill. Soft skill ni benda yang tak nampak tapi dia boleh selesaikan masalah. Contoh soft skill saya yang saya tak perasan dulu adalah bercakap depan mikrofon. Saya ni kongsilah mungkin ada audiens dah menonton. Kita dah 3 episod dah ni. Saya dulu gagap. Saya seorang yang gagap, pemalu, tak kerti bercakap, memang takut. Dan di universiti saya cabar diri untuk menjadi host. Dan bila di universiti, saya ingat lagi momen menjadi host, jadi speaker MC, bukan speaker MC, dan saya bacakan skrip MC ketika nyanyian lagu negaraku. Mana kata 1,000 orang tengah nyanyi lagu negaraku, kita pun tengah nervous baca skrip. Malu memang malu. Tapi dari bukan kemaluan lah, apa namanya, insiden yang memalukan itu. Okay. Insiden yang memalukan itu telah membawa saya untuk hari ni bolehlah ada sikit soft skill untuk dikongsikan tu. Betul. So benda-benda saya nak masuk sikit lah, minta maaf. Benda-benda macam ni lah yang orang kata apa, Yusas ni praktikkan kepada pelajar dia, khususnya kepada pelajar-pelajar takaful, yang mana orang kata apa, belajar benda ni. So tak tahu, tanya. So pensyarah-syarah dekat sini, bukan saya kata, alhamdulillah sangat-sangat membantu.
Kalau kata student dia ada masalah dan sebagainya, bila kita minta tunjuk ajar dan dia sangat membantu dan dia bagi jalan dekat kita. So dia takkan tinggalkan kita tu macam pandai-pandai kau lah kan. Tapi macam kita okey, betul tak ni doktor, betul tak ni puan, macam ni okey tak, macam ni okey tak, okey awak saya rasa okey, cuma ni apa semua. Dia penambah tambah baik kita punya orang kata apa, skill tu lagi. Macam sebab kalau nak biar berlari je seorang-seorang kan, lari sesat salah jalan betul. Macam Haris ni macam mana lonjakan dari diploma dekat poli dulu ke degree universiti ni macam mana? Okay, one of the thing yang saya rasa betul-betul melonjak ni adalah masa program tu lah. Sebab masa diploma kita tak pernah buat program apa semua kan. Tiba-tiba masuk kelas Media Fatihah ni, okay, awak tak ada assignment, awak tak ada final, tak ada quiz, tak ada final exam. Saya macam, okay, lepas tu macam saya nak score ni? Mana kata, macam nak dapat A ni? Macam nak score ni? Carry mark dia apa? Dapat A ni? Dia kata, okay, awak ada 4 assignment and one of the assignment adalah awak kena buat seminar. Sudah, kena buat seminar. Aku tak pernah buat seminar sebelum ni. Macam kita mana ada pengalaman buat benda tu kan. So kat sini, baru saya belajar lah. Dia kadang-kadang tak semua benda kita boleh belajar teori. Betul. Ada certain things memang kita kena belajar secara praktikal lah. Betul. And saya as a student yang memang banyak belajar through practical dan teoris. So saya memang rasa macam okay, kat sini okay, baru nampak. So jadi like saya rasa macam okay, kat sini saya lagi banyak belajar lah daripada baik. So masuk ke semester baru, mana kata berapa semester lagi kalian akan habis ni? Kalau saya ikutkan lagi 3 semester lah. Lagi 3 semester. Untuk Haris? Kalau macam saya ada 4 lagi. Kata dalam 3-4 semester lah. Lebih kurang dalam berapa? 15-16 subjek lagi? Lebih kurang. Untuk SEM 3 lah. Kita tengok SEM yang akan datang je lah. Apa subjek yang mungkin kalian tahu dan ternanti-nantikan untuk belajar tu? Untuk saya. Hari macam dah ada lah. Cuba sebut Haris. Kalau macam saya lah. Ini preview yang Wan bagi kat saya. Dia kata tasawuf ni berat. Sebab Wan dah belajar tasawuf, Hari belum lagi. So Haris akan ambil tasawuf tu. So bila saya dengar tasawuf, alamak, aku ni student akademi, bukan student yang agama sangat. So saya bagi agama ni saya bukanlah ni, kurang sikit lah. So jadi macam mana ni SEM depan ni nanya. Tapi kalau subjek agama, subjek akademik, saya lebih rasa macam intriguing lah. Semua lah. Yes, tapi bukan nak cakap lah Cik Azrael, memang untuk Haris dia bab-bab financial ataupun berkaitan dengan yang berkait dengan takaful ataupun financial, memang dia power. Saya pun banyak rujuk dengan dia. Mana kata korang ni compliment each other lah. Macam saya agama tu ada sikit pasal apa, saya bukanlah orang beraliran agama, tetapi masa kami belajar diploma tu memang banyak-banyak benda-benda agama dimasukkan. Contoh fiqh jinayat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, benda-benda fiqh, dan kawaid fiqhiyah, pengenalan usul fiqh pun ada. So ilmu tu dah ada sedikit. So bila saya masuk dekat dalam subjek tasawuf ni, untuk tasawuf ni, so dia benda tu dah ada, cuma penambahan sikit sahaja. Itu yang jadi bila waktu SEM 2 yang banyak yang agama tu, saya banyak jadi jam otak. Sebab Wan tak ada, saya pula, so saya kena survive seorang-seorang. Memang kita akan kongsi kelas dengan budak-budak kelas lain lah. Cumanya saya bukan pakar dalam bidang ni. So jadi saya macam alai, Wan tak ada lah pula ni kan. Tak nak saya kena survive sendiri lah. Saya rasa saya boleh relate sikit lah dengan Haris. Sebab mungkin background kita, Haris diploma fundamental insurance. Yes, betul. Jadi saya diploma pun insurance juga dulu. So degree insurance. Bila sama master in Islamic finance, rasa macam melompat kat satu tempat. Betul. Aku kat mana kan? Dia bahasa orang sekarang ni tanjak boboy. Tapi sejujurnya dia banyak improve kita punya personality lah. Betul. Kata, yalah, eventually dia bukan sekadar teori. Kita memang kena belajar pasal agama, kita kena juga menjadi, bukan kata menjadi orang beragama, tapi itu saya nampak USAS punya kelebihan kot kan. Masjid pun menjadi tumpuan. Kalau dekat sini kampus ni sendiri. Betul. Sebab memang nanti bila kita dah masuk dalam career takaful ni, kita akan dapat banyak kaitkan lah. Contohnya seperti kawaid fiqhiyah, fiqh muamalat tu banyak boleh berkaitkan balik kan. Yes. Dan untuk kita kongsi dengan masyarakat awam juga. Dan sebelum pergi ke orang awam, kita sendiri jugalah kan. Betul. Nanti itu ialah paling tidak kuatkan akidah kita, perbentukan ibadah kita. Untuk Wan pula, SEM baru ni, SEM akan datang ni, apa subjek yang ternanti-nanti kan, yang ditakutkan-takutkan? Sebenarnya
saya ni ada satu problem sikit lah, iaitu mat. Okay. So, sebab itu banyak refer ke Haris. Sebab tu saya banyak refer okay. Haris. Haris banyak bantu saya dan sebagainya. So bila semester depan, bila saya tengok subjek yang akan datang tu, saya ada ternampak satu subjek bernama Matematik in Takaful. Matematik. So bila saya tengok Matematik in Takaful ni agak menyeramkan. Tetapi tak tahulah pula kan macam mana di sebalik pembelajaran ataupun siapa yang mengajar tu. Tapi apa-apa pun kita orang kata apa, hadap je. Itu pun kerja mahasiswa. Belajar. Sebab tu nak punya belajar kan. Langgar dulu. Jadi apa? Belakang kira. Jadi apa? Belakang kira, yang penting kita nak belajar. Betul. Kalau kata kita fikir macam orang kata apa, tak boleh lah nak belajar. Tak boleh lah dengan persyarahan ni semua. Susah lah. Tak belajar lah namanya. Awal-awal dah overthinking, dia akan jadi heavy lah untuk sambungan nanti. Betul. So jangan overthinking sangat. Jangan overthinking. Dan betul lah sebagai student, sebab itulah subjek dia ranging lah. Mana kata tadi ada pasal OB kan. Mana kata ada buat seminar, ada agamanya, ada matematik, ada takaful. Supaya boleh jadi satu mahasiswa yang bila masuk ke industri, bahasa mudahnya jadi orang lah. Jadi orang dan boleh berkhidmat balik lah pada masyarakat tadi kan. Okay, so itu masuk sem akan datang. Dan of course lah banyak lagi semester yang nak dihadapi. Setakat ni je lah dulu. I mean dalam 3 semester yang ada ni, cuba bandingkan sebelum masuk. Tadi kan Wan cerita pasal dipaksa rela untuk masuk. Haris masuk sebabkan mak yang terjumpa dengan subjek ni. Mungkin sebelum masuk tu ada rasa risau. Ada rasa macam, boleh ke aku masuk ni? Kenapa aku nak masuk? Dalam tempoh 1.5 tahun, 2 tahun ini saja, apa yang betul-betul dah ubah diri korang? I mean secara peribadi tu. Apa value yang kalian rasa betul-betul berubah dengan ijazah sarjana muda takaful ni sendiri? Haris dulu. Haris dia tengah fikir. Kita bagi orang muda. Haris tengah fikir tu. Nampak muka tengah fikir. Tak apa Wan, bagi dulu Wan. Silakan Wan. Saya dulu, okey. Dah paksa rela kan? Okey. Untuk saya, apa yang boleh mengubahnya adalah nombor satunya masa lah. Sebab saya bekerja, saya dah kahwin, ada anak dan saya belajar. So memang dulu saya masa memang agak bermasalah sikit lah. Dari segi kerja memang okey masa tu, tapi kita nak susun masa dari segi kita nak buat assignment, kita nak buat urusan tu sini agak kurang. So bila saya dah start belajar, saya kena uruskan masa saya dengan sebetul-betulnya. Contoh yang saya boleh bagi, okey. Allah Muhammad, saya ada kerja time tu, maksudnya saya kena pergi promosi ataupun pergi mana-mana lah, kena kerja luar. So dekat situ dalam yang sama, pensyarah minta kita hantar assignment tarikh yang sama. Tetapi pensyarah kata boleh kata apa hantar sebelum tu. So apa yang saya kena buat, saya kena selesaikan assignment tu sebelum saya nak pergi. Maksudnya saya dah uruskan masa saya tu. Contohlah saya akan buat malam tu, anak dah tidur ke apa ke, anak ni memang manja dengan saya. So saya kena dah tidurkan anak, saya naik atas, saya buat kerja sampai 3-4 pagi dah selesai saya punya assignment tu, saya hantar cepat-cepat. So dah sampai tarikh untuk saya nak pergi, saya tak fikir apa dah. Untuk nak kata fikir pasal assignment, bila nak siap nak kena hantar time tu apa semua, saya dah tak payah fikir dah. So benda tu memang selesai lah. So, itu sekarang lah. Itu yang sedang berlaku sekarang. Itu yang berlaku sekarang. Maknanya masa mula-mula start dulu mesti kelang kabut lah. Mesti mula-mula kalut lah. Rasa macam tak boleh, duduk tak boleh. Aduh macam mana ni? Saya hampir macam stresnya. Aduh macam mana? Sebab yelah kita malam je yang kita boleh free untuk study. Sebab siang kita kerja, dengan siang juga kita ada kelas. Betul. So kita nak betul-betul study tu memang, bayangkan umur saya dah 33 tahun. So saya betul-betul sambung belajar umur dah 32 masa tu. Sekarang dah 33. So otak tu dah hampir berbelas tahun dah tak belajar. So bila masuk balik tu dia macam blank, apa ni kan. So kita tak pandai nak menguruskan masa. So bila kita dah masuk tu, benda yang pertama kita dapat uruskan masa. So itu betul-betul lah. Mana kata dalam tempoh 1.5 tahun 2 tahun ni yang betul-betul mengubah Wan ni adalah perubahan masa dia. Dan untuk usia ni, mana kata betul lah. Dah kerja, dah kahwin, dah ada anak, sambung belajar pula. Macam Haris sendiri, umur awal 20-an. Macam tadi gap kau ni lebih kurang 10 tahun betul. Awal 20-an ni, apa yang dulu sebelum start ni lara hidup ke apa, sekarang dah mencari hala tuju balik ke, macam mana? Apa yang ijazah sarjana muda takaful ni bantu Haris secara peribadi tadi? Dia lebih buka mata lah sebenarnya. Sebab before this,
Lepas saya habis diploma je, saya ada bekerja sekejap. So once dia macam cakap, bila kita dah bekerja ni, dia dah berasa duit. So untuk nak bersambung belajar balik ni agak susah. So macam pada asalnya macam okay, nak sambung ke tak? Nak sambung tak kan? Tapi mak saya cakap pergi je dulu. Kita yang lain kita pergi kemudian. Okay. First day saya datang, saya register hari Jumaat. Tahu-tahu hari Ahad saya dah kena daftar diri, lapor diri. Oh, register hari Jumaat, hari Ahad dah kena daftar diri. Dah kena lapor diri. So tak ada preparation apa-apa Memang lah tak ada preparation apa. And waktu tu saya datang, saya jumpa Wan. Dokumen apa pun saya tak ada bawa apa. Okay. Saya jumpa Wan semata-mata, Wan, apa benda yang aku nak kena prepare ni? Dokumen apa? And first day saya datang, saya jadi macam, betul ke ni aku nak jadi student? Betul ke ni aku nak jadi student balik ni? Dah lama ni. Rasa macam, walaupun maybe baru setahun lebih, something like that. Tapi dia jadi macam, okay, kita fikir balik. Betul ke apa aku buat ni kan? So, one of the things saya nampak, okay, kalau aku dapat sambung study, habiskan degree ni, aku boleh lonjak lagi jauh dalam career aku yang akan datang. Okay. So, at this time, masa ni lah untuk saya boleh buat balik silap yang mana saya tak buat lagi. Faham tak? So, daripada silap tu, kita boleh belajar banyak benda lagi. Buat silap, makna kata, universiti adalah medan belajar. Yes, betul. Dan kita takkan belajar tanpa buat kesilapan. Bila buat kesilapan dekat luar, dia cost dia tinggi. Dia akan makan kos yang besar. Betul. Makna kata kadang-kadang boleh jeopardize, boleh menggugat career kerjaya kita. So sekarang adalah medan untuk belajar buat silap. Saya rasa point tu kuat dan strong untuk orang dengar sebenarnya. Okay. Wan, macam mana tu? Dia macam, alamak, aku dah buat dah kesilapan ni dulu kan. Dah telan idea lah. Macam mana? Okay, kita masa diploma lu pun banyak kesilapan juga. Contohnya dari segi saya ni, masa zaman diploma lu saya terlalu aktif dengan persatuan dengan kelab. Okay. So bila kita terlalu aktif persatuan dengan kelab, pembelajaran ni kita tak ambil tahu sangat. Janji lulus. Itu masalah saya dulu. So, aktif kelab dengan silat lah, dengan macam-macam lah persatuan dan kelab apa saya join kan. Apa kalau ada semua saya hayun kan. Betul. Tapi benda tu bagusnya ada benefit kita untuk masa kerja. Betul. So tapi dia side effect tu dekat kita punya akademik. Okay. So saya punya orang kata apa, pointer tu tidak mencapai yang terbaik lah. So kat situ bila saya sambung ke ijazah ni, saya nak bukan hanya orang kata apa nak belajar, nak dapatkan ilmu, tapi saya cuba nak mencapai orang kata apa pointer akademik yang terbaik lah. Kalau boleh lah, supaya saya orang kata apa tak nak jadi macam mana yang saya diploma dulu. Okay. Sampai terlalu aktif benda-benda macam ni, bukan tak boleh, tak salah, aktif ni sangat bagus. Tapi sampai membelakangkan orang kata apa akademik, study tu, so jadi masalah dekat saya lah. Saya suka point one sebab saya terbalik. Masa diploma saya tak aktif langsung dengan benda luar ni. Okay. Saya tumpuk akademik semata-mata. Dan bila masuk degree, bila kita jumpa dengan orang yang datang dari degree ni dah kawan-kawan dari STPM, dari KPTM kan. Kita rasa macam, korang buat apa time diploma ni? Banyak gila aktiviti. Asal aku tak buat semua benda ni kan. So sebab itu saya sambung degree dan saya terbalik lah kan. Mana kita aktif semula. Tapi dari segi personal bila masuk master, by the way sekarang tengah sambung master dekat USAS juga. Bila dah banyak sentuh pasal yang tadilah kan, qawaid apa semua fake, kita rasa secara personal juga adalah sikit penambahbaikan dari segi pemahaman. Kata dulu sebagai ejen takaful kita buat marketing je untuk masyarakat. Tapi sekarang kita dah belajar dah kenapa kontrak takaful tu wujud. Jadi itu antara benda yang to be honest agak mahal lah yang USAS tawarkan kepada para pelajar, yang mana saya percaya kalau adalah student yang tengah mencari cabang ni, mana kata kita ada 3 cerita dekat sini, lain-lain ada improvement diri masing-masing kot. Betul. Dekat situ sebenarnya. Dan cerita pasal aktif, before this, waktu diploma, saya masuk waktu COVID. 2020. Kita cerita nak pilih ke tak pilih aktif. Dia tak boleh langsung Tak pilih. boleh Tak boleh langsung. Maknanya Encik Azra'i dengan Haris sekali jalan lah. Saya tidak memilih untuk tidak aktif. Saya memilih untuk tak aktif. Dia tak boleh pun pilih. Saya dipaksa untuk jadi tidak aktif. Okay. So bila saya dapat peluang dekat USAS ni, saya jumpa banyak kelab apa semua kan. And yang paling menarik perhatian saya adalah FESI lah. And sekarang alhamdulillah saya dah masuk FESI sendiri, FESI USAS.
And saya ingat lagi waktu interview dia ada tanya saya, kenapa waktu diploma dulu awak tak aktif, awak tak pernah masuk ke ni Saya kan. aktif Zoom je. Saya aktif Zoom je. Hari-hari dekat dalam bilik aktif Zoom kelas. Itu sahaja. Okay. So yelah, kita mungkin pandang benda tu biasa tau. Tapi sebab betul. situasi dia, kita diploma dulu, kita boleh pilih nak aktif ke tak aktif. Dia tak boleh pilih. So mungkin batch Haris lah yang sama-sama diploma dulu, yang mungkin tak sambung belajar lagi. Mungkin Haris boleh kot buat perkongsian dengan diorang. Shout out. Kongsi dengan kawan-kawan ataupun dengan kawan-kawan diploma yang tak lagi sambung belajar. Kenapa memilih degree lah contohnya, ataupun ijazah secara muda takaful dekat USAS Academy Takaful ni. Betul. Bukan hanya sekadar sambung belajar. Bagi saya dia adalah peluang kedua lah. Contohnya sebab peluang kedua diploma kita tak sempat nak buat apa. Tahu-tahu dah habis diploma dah. Tak tahu tak sempat nak jadi aktif. So this is one of the chance lah. Saya macam ni second chance untuk saya jadi aktif balik. And bila saya dapat face tu, first thing first saya bagi tahu mak saya. Saya ingat mak saya ni akan marah sebab dia akan jadi macam mak-mak kan. Fokus study. Jangan nak lara sangat apa semua kan. Sekali kata, okay, cantik dapat PC. Next year jadi MPM pula. Alamak, mampus. Orang kata majlis penasihat Majlis Perwakilan Mahasiswa. Dia tak panggil MPP dah sekarang. Dulu MPP. Sekarang Zaman MPM kita pula. dulu MPP dulu. Mana kata Wan dia lalu dua-dua zaman. Saya dah lalu dua-dua zaman. Okay. So untuk Wan sendiri, mungkin ada shout out untuk mungkin adik-adik ke ataupun kawan-kawan kot sama-sama yang mungkin sama lah kan, dah habis diploma, dah start kerja. Kenapa bukan saja nak kena pilih degree dalam business dalam bachelor in takaful ataupun ijazah secara muda takaful di USAS saja, tapi sambung belajar tu sendiri secara general. Kenapa penting untuk sambung tu sendiri? Okey. Nombor satunya ilmu lah. Kata apa, sebab ilmu yang masa zaman kita belajar diploma dulu, mungkin orang kata apa, tak berapa nak banyak dan tak berapa nak kuat sangat lah dia punya orang kata apa makluman tu. So bila kita dah belajar degree, dia ada satu tingkatan yang orang kata apa macam lebih sikit lah. Lepas macam contoh orang kata apa, kawaid fiqh. Apa benda kawaid fiqh ni kan? Bila orang tengok dalam orang kata apa, dalam subjek, apa benda kawaid fiqh ni? So bila kita dah masuk itu, baru kita tahu ini kawaid fiqh. So inilah perkara yang digunakan oleh Islamic financial. Yang benda tu juga yang diguna pakai oleh takaful sendiri. Kaedah-kaedah tu yang diguna pakai. Baru tahu. So Islamic financial ataupun takaful ni, dia tidak sewenang-wenangnya membuat sesuatu ataupun produk tu tanpa orang kata apa jalan yang Islamik tu. Dia bukannya out of nowhere kan. Dia bukannya tahu daripada muncul mana tahu halal. Dah apa dia halal. Tak. Dia mesti ada sebab untuk nak halalkan benda tu. Dia bukannya ada benda-benda yang suka-suka hati. Nampak ada sandaran sikit. Sandaran tu macam contoh hadis lah kan. Ada sandaran sikit kita boleh pakai. Ada sandaran sikit kita boleh pakai. Kadang-kadang ada sandaran tu kita pun tak boleh pakai lagi betul. Tapi ada lagi kaedah dalaman, iaitu kawaid fiqh tu yang membolehkan kita boleh guna pakai kaedah tu untuk sesuatu produk. Okey. Contoh macam tu lah. Dan apa yang saya boleh bagi tahu, ingat takaful ni bukanlah hanya semata-mata you all keluar nak jadi ejen. No. Saya sebenarnya tujuan utama saya memang niat saya memang nak sambung degree. Tapi bukanlah tujuan saya untuk keluar-keluar ni kata apa betul nak jadi ejen takaful. Ejen takaful ni bila-bila boleh jadi ejen. Saya dulu pun pernah jadi ejen di bawah Prudential, di bawah Allianz kan, tapi masa tu ejen yang tak berapa orang kata apa, lesen tak ada, kita tumpang orang. Macam tu. So benda tu orang kata apa, SPM ataupun keluar diploma boleh, tak ada masalah jadi ejen. Tapi ini ilmu tu awak akan gunakan semasa awak dah habis nanti takaful. So awak boleh jadi kata macam pengubal produk lah, pengubal produk atau pengubal undang-undang tu. Contoh macam kalau ada apa masalah, dia akan rujuk dengan awak. Dia akan tengok, okey, dia ni dah belajar tentang ni, kita tengok, kita buka semak balik. Contoh dekat dalam kaedah fiqh ke apa, kita buka balik tengok, benda ni kita boleh pakai yang ni sebab sesuai dengan sekian. So kalau kata benda tu tak sesuai, kita cakap tak sesuai. Kita tak boleh gunakan produk ni sebab tak sesuai. Tak syariah lah tak ada contohnya syariah. kan.
Dan macam mungkin tu lah. bila sebut pasal ilmu yang sama jugalah, katakanlah kalau keluar dia jadi ejen takaful juga, contohnya kan, mungkin ada ejen takaful yang tertarik nak sambung degree ni, mungkin kita boleh jadi ejen takaful yang mempunyai ilmu betul qawaid tadi, ilmu tasawuf. Bukan hanya semata-mata orang kata apa, ejen yang kita ceritakan kebaikan produk kita semata-mata, tapi kita ada benda-benda yang syariah compliant kita boleh cerita kat dalam tu. Upgraded version lah. Upgrade version. Orang kata ada isi lah. Ada isi, bukan tak kosong lah. Tak kosong lah. Tak kosong lah. Mau main hadis. Tak boleh. Jangan. Saya pun tak pandai. Tak boleh. Haris, nak cakap apa tu Haris? Macam Wan cakap tadi kan, kita akan belajar banyak bahagian agama semua kan. Macam before this, macam saya sendiri pun waktu diploma dulu, tak ada di-expose sangat dengan contohnya seperti qawaid fikih, usul fiqh. Pendedahan tu tak ada. Pendedahan tak ada. Macam cik sendiri pun kan, waktu belajar insurans dulu memang satu betul, je kan. Memang tak ada. Takaful satu je. Sama juga macam saya diploma, tapi adalah subjek takaful, a few things. And mostly kita lebih kepada expose kepada insurance. Yang mana insurance dengan takaful ni adalah dua benda yang berbeza sepatutnya. Betul. So bila kat sini dampaklah lagi jelas lah apa tu takaful, and background dia punya fundamental tu macam mana yang sebenarnya. Yeah. Jadi mungkin fundamental tu yang membezakan dia dengan insurans. Yes, fundamental yang strong tadi kan. So mungkin untuk kawan-kawan yang dulu belajar insurance, sekarang boleh upgrade ke takaful. Yes, betul. Ataupun yang dah belajar diploma, macam Wan tadi cakap, muamalat, ataupun ada diploma Islamic Finance ke mungkin, ini dah boleh jadi satu pengkhususan lah. Mana kata lebih spesifik, bukan hanya sekadar general untuk kawangan Islam saja tadi kan. Kita dah cerita sampai sekarang ini mungkin untuk penghujung penutup kita. Kita dah cerita latar belakang sejarah apa yang korang dah belajar sampailah ke hari ni. Untuk 5 tahun lagi, mana kata by the time dah habis grad, apa agak-agak perancangan masa depan untuk masing-masing? Ni bakal graduan mahasiswa ni, bakal graduan ijazah sarjana muda takaful USAS Takaful Academy ni. Siapa nak start dulu? Haris dulu lah. Haris, cepat. Okay, macam 5 tahun akan datang lah. 5 tahun akan datang, saya planning untuk cuba mencapai satu financial yang saya sudah target. Okay. Ekonomi saya dah macam stable, and di mana saya sendiri sebenarnya adalah mengejar career dalam lebih kepada corporate. Okay, baik. So saya lebih mengejar kepada dalam bahagian yang big company lah. Big company takaful. Yes. And to be honest, bukan dia jadi agent saja. Meanings kita jadi agent saja tak. Corporate ni ada banyak maksud, banyak benda lagi kan. So planning to be one of the maybe corporate or executive. So apa yang Haris kongsikan ni, nanti kalau boleh tengok semula episod 2 kita bersama dengan Cik Razwan, MTA punya CEO. Dia ada kongsikan dia punya sejarah latar belakang juga dalam industri. So mungkin itu career yang Haris boleh tengok jugalah nanti insyaAllah. Untuk Was ni 5 tahun lagi, 20-30. Berapa umur dah masa tu? 5 tahun lagi kiranya dah 38. 38, belum pencen lagi. Belum lagi. So kalau kata zaman tu dah 38 tahun, kemungkinan saya punya target saya nak jadi pegawai lah ataupun bos lah. Kata apa? Sebab sebaik-baiknya bila kita dah ada kita punya orang kata apa, peningkatan dari segi akademik ni, so kita kena melangkah lagi ke hadapan lah. Bukan dari segi orang kata apa pembelajaran, tapi dari segi kejaya. Sebab kejaya ni orang kata apa, bukanlah hanya untuk saya seorang, tapi untuk keluarga saya jugalah. Untuk isteri dan anak-anak insyaAllah akan datang. Untuk mereka lah kita nak kata apa, kita nak sara isteri dengan anak apa semua, dan untuk diri kita juga. Kemudian sama selain pada pegawai tu, mungkin orang kata apa, kalau ada rezeki sama master. Kalau kata saya sebut sekarang ni tengah dalam dilema sama ada Dr. Hidayah, pensyarah kesayangan saya, minta saya sambung master. Awal-awal dah minta saya sambung master ni. Kan? Tak apa, fokus habiskan degree dulu. Fokus saya settlekan degree dululah kan. Nanti kalau kata ada rezeki baru sambung master, tengok macam mana. Tapi saya pun saya ambil masa yang lama untuk sambung master. Mana kata habis belajar 2013, kerja 2024 barulah terfikir, rasa macam hala tuju hidup tu ialah kena improve lah, kena tambah baik. Dan saya rasa secara peribadi saya sendiri pun berubah banyak lah, terutamanya sambung dekat sini dari segi personal, and mana kata dari segi agama pun adalah penambahbaikan juga. Kita jumpa ustaz-ustaz yang hebat juga dekat sini, and belajar pasal ialah tadi qawaid, fiqh, muamalat. Itu baru 2-3 subjek. Saya sendiri tak masuk tasawuf lagi.
Nanti Haris bila masuk tasawuf nanti, tengok tahun depan nanti lain macam lah jadinya. Haris keluar-keluar terus tubuhkan tarikat lah. Tapi mungkin itu antara bukan saja akademik, tapi personal punya upgrade. Ya, betul. Mana kata penambahbaikan dari segi personal tu lah. Takut habis SEM pakai kopiah atas kepala. Pakai kopiah untuk beribadah kan, macam biasa kan. So benda tu pahala. InsyaAllah. Okay, so terima kasih kepada Syazwan. Ya, betul. Selalu salah nak sebut nama tadi kan. Syazwan dan juga Haris, dua mahasiswa dalam Ijazah Sarjana Muda Takaful. Khas khusus dari USAS Takaful Academy UTA. Dan kita dah dengar dari episod pertama dari pensyarah sendiri apa itu Ijazah Sarjana Muda Takaful, apa itu UTA bawakan kepada masyarakat. Dalam episod yang lepas kita dah berkongsi bersama dengan Cik Razwan dari MTA, yang juga merupakan Profesor Ejang untuk UTA, dan sekarang kita dah bersama dengan dua mahasiswa sendiri yang sedang berada dalam industri ni. Kalau saya tengok dekat situ ada buku Introduction to Risk Management. Ini risk management belajar. Ni subjek ni lah yang saya belajar ni. Contohnya kan risk management yang subjek. Introduction to Risk Management. Itu belum lagi kan. Belum subjek tu. Dah. Dah. Mana kata Haris belum? Selepas Haris akan ambil SEM depan. Contoh subjeknya. Di dalam episod kedua kita cerita panjang lebar dengan Encik Razwan. Dia memang risk management punya practitioner, betul. Memang pakar risk management lah. Memang dua orang yang bersembang ni, orang sebut dua orang yang nerd bercerita pasal risk management lah kan. Tapi memang best sebenarnya. Boleh kaitkan dengan rasa cinta kepada kehidupan tu sendiri. Nanti kau yang mana tak tengok episod 2 nanti pergi tengok Baik, apa pun, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita sepanjang 40 minit ada kita punya sesi live. Kita punya sesi rakaman kita untuk podcast episod yang ketiga, podcast UTA, USAS Takaful Academy, khas dibawakan kepada anda semua dari Kuala Kangsar. InsyaAllah untuk episod yang keempat kita akan bawakan seorang panel, seorang tetamu istimewa. Jadi jangan lupa untuk follow, subscribe, pergi dekat FB kita ada YouTube channel, dan insyaAllah kita akan jumpa sekali lagi. Saya Azri Muhammad mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye bye.